Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam UiTM di hatiku. Saya Profesor Madya Dr. Badrul bin Isa, penolong Naib Chancellor Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia atau dikenali sebagai MASMED. Sebelum saya memulakan pembentangan saya dan pengenalan kepada MASMED, izinkan saya mengucapkan selamat datang dan ucapan sebesar-besar tahniah kepada barisan anak-anak mahasiswa yang baru sahaja melangkah kaki sebagai mahasiswa baru di UiTM. Sesungguhnya kejayaan anda terpilih menyertai UiTM ini merupakan satu misi besar keluarga selain daripada menjadi satu kebanggaan kepada bangsa, agama dan juga kepada tanah air. Anak-anak mahasiswa yang saya kasihi, UiTM sebagaimana yang telah digariskan oleh Naib Chancellor menyasarkan untuk menjadikan universiti ini sebaris dengan universiti tersohor di dunia. Jadi, pelbagai program yang telah kita rencanakan adalah bertepatan dengan kehendak dan juga misi yang telah digariskan oleh Yang Berbahagia Datuk Naib Chancellor, Yang Berbahagia Prof. Datuk TS Dr. Shahrin Sahibuddin. Anak-anak mahasiswa sekalian, Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia ini diketuai oleh Yang Berbahagia atau Yang Berusaha Profesor Dr. Haji Sazili Sahibi yang merupakan Timbalan Naib Chancellor bahagian Jabatan Hal Ehwal Pelajar UiTM. Untuk makluman Yang Berbahagia barisan anak-anak mahasiswa semua, Yang Berbahagia Prof. TNC menetapkan dan menyasarkan program dan modul-modul keusahawanan akan dimantapkan dan diperkasakan bagi memberikan peluang dan ruang kepada anak-anak mahasiswa untuk menjayakan hasrat menjadikan keusahawanan sebagai satu pilihan selain daripada menyasarkan pekerjaan. Selaku penolong Naib Chancellor di UiTM, saya merasakan banyak perkara dan aspek yang boleh kita berikan tumpuan dan kerjasama bersama-sama dengan anak-anak mahasiswa. Jadi berikan tumpuan kepada pembentangan saya ini supaya segala perancangan dan aktiviti berkaitan dengan aktiviti keusahawanan dan pemumpukan keusahawanan boleh kita laksanakan dengan jayanya. Sebagai penolong Naib Chancellor yang menguruskan aktiviti dan juga pembangunan keusahawanan, dasar dan garis panduan yang kami di pihak MASMED gunakan adalah dasar yang telah digariskan di pihak Kementerian Pendidikan Tinggi bersama-sama dengan UiTM. Jadi anak-anak mahasiswa, inilah peluang untuk kita meneroka peluang dan potensi anak-anak mahasiswa dalam bidang keusahawanan. MASMED atau dikenali juga sebagai Akademi Pembangunan PKS, Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia merupakan salah satu daripada unit di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar bertujuan untuk mencungkil dan melahirkan bakat-bakat keusahawanan di kalangan anak-anak mahasiswa. Untuk makluman anak-anak mahasiswa semua, kompleks usahawan ini terletak di UiTM Shah Alam, dan bagi anak-anak mahasiswa yang barangkali berkesempatan untuk berada di Shah Alam ataupun di UiTM, jangan lupa untuk berada atau berziarah di kompleks usahawan yang betul-betul berada di dalam UiTM Shah Alam itu sendiri. Makluman ini seterusnya adalah saya akan kongsikan tentang visi dan misi MASMED ataupun Akademi Pembangunan Keusahawanan. Besarlah cita-cita dan harapan kita melalui MASMED, kita dapat melahirkan dan menzahirkan anak-anak mahasiswa. Selain daripada tenaga profesional, kita juga mampu untuk melahirkan anak-anak mahasiswa berorientasikan keusahawanan, berkonsep dan memindahkan keusahawanan untuk memberi peluang kepada anak-anak memilih keusahawanan sebagai bahagian daripada cita-cita dan matlamat. Kita mengimpikan anak-anak mahasiswa untuk menggunakan peluang pendidikan keusahawanan yang kita tawarkan ini menerusi modul-modul yang kita sediakan ini untuk memperkasa dan memperkasakan semangat keusahawanan di kalangan anak-anak nanti. Untuk makluman anak-anak mahasiswa baru, MASMED terbahagi kepada beberapa unit yang ditugaskan untuk menyelenggara dan menyelaras program-program pendidikan keusahawanan, dan anak-anak mahasiswa yang ingin melaksanakan dan melanjutkan meneroka peluang-peluang keusahawanan sudah tentu boleh
ke Masmed sendiri ataupun boleh melayari website rasmi Masmed untuk mengetahui apakah unit-unit yang saya maksudkan tadi. Sejarah Masmed bermula pada tahun 1975 di mana penubuhan Pusat Pembangunan Keusahawanan Malaysia atau juga dikenali sebagai MEDAC telah ditubuhkan oleh UiTM bermatlamat untuk memulakan langkah mendedahkan anak-anak mahasiswa tentang dunia keusahawanan. Sesuai dengan perubahan semasa, Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia diberikan nama baru, telah diwujudkan pada tahun 2010 untuk meluaskan fungsi dan juga matlamat keusahawanan di peringkat UiTM. Untuk makluman anak-anak mahasiswa, selari dengan hasrat menjadikan UiTM sebagai sebuah universiti tersohor di dunia, perancangan, aktiviti dan pendidikan keusahawanan yang dibuat oleh UiTM Indonesia Masmed ini telah pun menggunakan strategik dan juga matlamat yang telah digariskan oleh UiTM pada tahun 2025 dan ini merupakan tahun terakhir sebelum kita melangkah kepada 5 tahun perancangan strategik yang seterusnya. Dasar Keusahawanan Negara adalah merupakan dokumen penting yang digunakan oleh pihak Masmed dalam rangka perjalanan pendidikan keusahawanan di kalangan anak-anak mahasiswa. Dasar Keusahawanan Negara 2030 menjadi dokumen penting, dokumen rujukan selain daripada pelan tindakan keusahawanan selama 5 tahun yang telah digariskan oleh unit keusahawanan di bawah salian Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia. Anak-anak mahasiswa yang saya kasihi, skop tugas Masmed merangkumi pelbagai aspek sebagaimana yang saya sebutkan tadi. Antara aspek penting fungsi Masmed itu adalah membangunkan keusahawanan di kalangan anak-anak mahasiswa. Kita di Masmed akan berikan bimbingan dan panduan keusahawanan selain daripada menawarkan pelbagai program simulasi perniagaan dan juga inkubator dan juga pelaksanaan dan kewujudan startup program yang boleh kita manfaatkan dan boleh kita bantu mahasiswa untuk melaksanakan dan meneruskan hasrat menjadi seorang usahawan. Bidang-bidang tumpuan seperti keusahawanan sosial sebagai contoh bakal menjadi tumpuan Masmed pada tahun-tahun berikutnya kerana dengan maklumat dan juga ilmu keusahawanan sosial ini ianya bukan sahaja boleh menjana ekonomi, malahan juga menjadi tanggungjawab mahasiswa dan universiti untuk memberikan kemahiran dan maklumat yang berguna serta ilmu yang baik untuk dicurahkan kembali kepada ahli masyarakat dan juga komuniti. Selain daripada itu, Masmed sedar bahawa jaringan dan juga kerjasama dari rakan industri merupakan aspek penting dan kita akan teruskan jaringan kolaborasi bersama dengan syarikat dan juga pihak-pihak berkepentingan di luar di sana untuk membantu meningkatkan dan memperkasakan lagi program-program serta modul-modul keusahawanan yang telah kita ciptakan di UiTM melalui Masmed dan juga menerusi program-program kerjasama yang kita akan laksanakan dari semasa ke semasa. Anak-anak mahasiswa yang saya hormati, perkhidmatan Masmed terdiri daripada pelbagai aspek. Sebagai contoh, kita akan menumpukan kepada bidang-bidang yang bersifat semasa. Antaranya adalah bidang teknopreneur yang kita jangkakan menjadi sebahagian daripada misi dan juga kegemaran anak-anak dengan lingkungan teknologi yang ada di depan kita sekarang ini. Teknopreneur merupakan salah satu pada bidang yang kita akan berikan tumpuan pada tahun 2026 nanti. Selain daripada itu, saya sebutkan tadi, socialpreneur, mediapreneur dan juga beberapa lagi aktiviti keusahawanan yang boleh kita terokai bersama, kita akan laksanakan secara berstruktur bermula tahun hadapan. Anak-anak mahasiswa sekalian, slide berikutnya adalah secara umum struktur organisasi Masmed yang diketuai oleh saya sendiri sebagai penolong Naib Chancellor Keusahawanan. Dan organisasi ini dibantu oleh 2 pengarah dan beberapa lapis pentadbir akademik yang membantu saya dan juga rakan-rakan untuk merangka program keusahawanan yang telah kita rencanakan. Secara umum, struktur Masmed ini terbahagi kepada Pusat Pembangunan Keusahawanan
dan pasukan ataupun unit ini bertanggungjawab untuk memastikan jaringan kolaborasi dan juga hubungan bersama industri dapat kita laksanakan supaya ianya boleh dimanfaatkan bagi program-program keusahawanan yang telah kita rencanakan. Okey. Anak-anak mahasiswa, saya turut dibantu oleh seorang lagi pengarah yang mengurus dan mentadbir sebuah pusat yang dinamakan sebagai Pusat Keusahawanan Mahasiswa atau short formnya PKM. Setakat ini kita telah mula dan telah mendaftarkan seramai 91,422 mahasiswa yang telah pun mendaftarkan perniagaan mereka sama ada bersama dengan MASMED ataupun melalui SSM. Untuk makluman anak-anak mahasiswa, ini adalah unit ataupun pusat yang mengurus dan menyelia program pembangunan keusahawanan di kalangan mahasiswa. Anak-anak mahasiswa yang mencari-cari merchandise rasmi UiTM, MASMED merupakan entiti yang perlu anda kunjungi. Alhamdulillah, kita mendapat hak eksklusif untuk pengedaran MASMED merchandise ataupun UiTM merchandise item menerusi MASMED Business Unit. Jadi kepada anak-anak mahasiswa yang berkendakkan t-shirt, baju dan juga jenama UiTM, silalah berkunjung ke bangunan Kompleks Keusahawanan dan juga berhubung dengan TD ataupun kampus cawangan masing-masing kerana di situ anda boleh mendapatkan merchandise item berjenama UiTM yang eksklusif. Untuk maklumat mahasiswa baru, MASMED diperkuatkan dengan Jabatan Penjenamaan Korporat yang berfungsi untuk memberi maklum dan juga hebahan tentang aktiviti keusahawanan di peringkat UiTM dan juga di peringkat kementerian. Anak-anak mahasiswa yang saya hormati, MASMED disokong oleh bahagian pentadbiran dan sesungguhnya pasukan pentadbiran ini merupakan sebahagian daripada nadi penting pengoperasian MASMED dan kita juga turut dibantu oleh MASMED negeri yang berperanan untuk membantu menjayakan misi keusahawanan di peringkat keseluruhan sistem UiTM. Anak-anak mahasiswa, saya sebutkan tadi berkenaan dengan simulasi perniagaan. Anak-anak mahasiswa berpeluang untuk merasai sendiri bagaimana menjalankan perniagaan di dalam kampus. Alhamdulillah, setakat ini kita sudah pun mempunyai lebih daripada 40 buah sistem status ataupun sistem inkubator di seluruh sistem UiTM. Kepada anak-anak mahasiswa yang berminat untuk mengalami ataupun meneroka bagaimana menjalankan perniagaan, saya sarankan anda untuk mendaftarkan diri dalam sistem inkubator yang ada di seluruh sistem UiTM ini. Bagi anak-anak mahasiswa yang ingin memulakan perniagaan, kita telah melalui UiTM telah mewujudkan tabung keusahawanan siswa dan MASMED dipertanggungjawabkan untuk membantu mendapatkan dana sebanyak RM500 minimum sehingga RM3,000. Anak-anak mahasiswa boleh meminjam dan memulakan perniagaan melalui dana ini dengan pinjaman tanpa faedah bayaran 10 bulan sepanjang pengajian. Jadi anak-anak mahasiswa yang ingin memulakan perniagaan, jangan ragu-ragu datang kepada MASMED untuk mendapatkan maklumat lanjut. Saya sebutkan tadi, MASMED tidak boleh berdiri sendiri. Kita banyak melaksanakan program secara kolaboratif bersama dengan rakan-rakan industri dan rakan-rakan sahabat. Ini adalah antara contoh program yang kita laksanakan bersama dengan Bank Rakyat, iaitu sebuah program yang kita panggilkan sebagai Unipreneur, bertujuan untuk memberikan peluang kepada anak-anak mendapatkan bimbingan dan nasihat serta pinjaman pinjaman mudah yang boleh diberikan oleh Bank Rakyat. Bagi program Unipreneur ini, anak-anak mahasiswa yang terpilih boleh mendapatkan dana untuk memulakan perniagaan daripada Bank Rakyat. Anak-anak mahasiswa, suka saya nak memperkenalkan satu sistem yang kita kenali sebagai MyENT yang dibangunkan oleh pihak MASMED bersama dengan Jabatan Digital UiTM. MyENT merupakan satu aplikasi yang kita bangunkan bagi anak-anak mahasiswa mendaftarkan perniagaan di dalam sistem yang telah kita perkenalkan ini. Bagi mendapatkan maklumat berkenaan dengan MyENT ini,
anak-anak mahasiswa boleh mendapatkan maklumat ini menerusi koordinator keusahawanan dan juga jabatan hal ehwal masing-masing di peringkat fakulti dan juga di peringkat kampus masing-masing. Saya sebutkan tadi, bagi anak-anak mahasiswa yang berkesempatan hadir ke UiTM Shah Alam, jangan lupa untuk singgah ke Kompleks Keusahawanan kerana di sini kita ada sebuah galeri yang kita panggil sebagai Galeri Merchandise Jenama UiTM. Di sini anak-anak mahasiswa boleh mendapatkan merchandise jenama UiTM rasmi yang boleh dibeli dengan harga yang sangat kompetitif. Anak-anak mahasiswa, kami menanti dan menunggu sebarang pertanyaan dan juga bantuan yang boleh kami salurkan menerusi Akademi Pembangunan PKS dan Keusahawanan Malaysia. Bagi anak-anak yang berminat untuk melaksanakan dan mengimpikan menjadikan keusahawanan sebagai pilihan kerjaya, terus berhubung dengan MASMED seperti mana yang tertera di dalam skrin ini. Selain daripada itu, anak-anak mahasiswa juga boleh melihat aktiviti-aktiviti keusahawanan yang telah kita laksanakan menerusi sosial media platform, menerusi Facebook dan juga Instagram di pihak MASMED, dan kita mengalung-alungkan sebarang cadangan dan juga input daripada anak-anak mahasiswa untuk memperkukuhkan ekosistem keusahawanan di UiTM. Sebelum saya mengakhiri sesi saya pada hari ini, sudah tentu sidang ataupun maklumat ini barangkali tidak cukup untuk saya jelaskan dengan keterbatasan masa. Jadi saya menyarankan anak-anak mahasiswa untuk terus melawat laman web rasmi MASMED yang boleh didapati di pautan rasmi laman web UiTM, selain daripada mendapatkan maklumat terus daripada Koordinator Keusahawanan dan juga Timbalan Dekan dan juga Timbalan Rektor Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Saya mengambil kesempatan ini sekali lagi mengucapkan syabas dan tahniah kepada anak-anak mahasiswa baru kerana telah terpilih menyertai UiTM, dan saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih di atas masa dan juga perhatian yang telah diberikan kepada anda. Kami di MASMED dan juga UiTM mendoakan kejayaan anda dan anda merupakan sebahagian daripada kejayaan keluarga juga. Terima kasih dan selamat maju jaya.